Bila bersalin badan kita lemah. Badan kita mudah diganggu, emosi memang tak stabil, mudah sedih, mudah nak menangis tak tentu pas, sensitif sangat. Benda yang biasa kita tak sensitif. Jadi para suami tolong faham. Para suami kena sabar. Kena tak boleh masa tu anggap isteri ni macam seperti sebelum ni. Dan jangan buat pembandingan. Abang tengok adik abang okey je, tengok jiran okey je isi dia, hari kedua dah boleh masak. Jangan buat pembandingan sebab badan wanita berbeza, badan kita pun berbeza dengan orang lain, dan kesan bersalin setiap tu berbeza. Dan kita kali pertama mengandung, bukan berlaku perubahan. Sebab itu saya suka macam nak bagi tahu lelaki, tolong faham, bila kandungan berganda, maksudnya kandungan ketiga, keempat, kelima, kepenatan berganda. Bukan kita kata, oh kan dah expert, kan dah mahir, macam tak ada pengalaman, badan makin lemah. Begitu juga dengan pertambahan usia. Allahu Akbar.